Baru-baru ni, dunia digemparkan dengan ada 4 bulan dekat langit Rusia serentak. Benda ni bukan AI ataupun rakyat Rusia ambil barang tau geng. Tapi benda betul. Sini, geng Geo nak story. Fenomena ni berlaku dekat St. Petersburg, Rusia. Bila mana ramai penduduk dan pemerhati langit berkongsi gambar dan video langit Rusia nampak ada 4 bulan pada waktu malam. Fenomena ni juga dikenali sebagai paraselin atau nama-nama lainnya moon dog ataupun mock moon. Fenomena ni berlaku bila cahaya bulan dibiaskan oleh kristal ais berbentuk heksagon yang terapung jauh dekat awan tinggi. Dan cahaya tu terpantul ke kiri dan kanan bulan. So, buatkan kita nampak macam bulan tu ada 4. Tapi, itu cuma ilusi je pun sebenarnya. Ilusi hasil pantulan cahaya. Kemudian, kalau keadaan atmosfera baik, ilusi ni kita boleh nampak lagi jelas sampai nampak betul-betul macam bulan tu ada 4 dekat langit serentak. Kalau korang nampak benda macam ni, jangan fikir kita ada 4 bulan baru. Tak ada benda pelik pun. Tapi, ingatlah bahawa inilah dipanggil fenomena paraselin. Benda ni cuma mainan cahaya dan alam semula jadi je. Kadang-kadang kan geng, langit ni dia suka buat surprise dekat penghuni bumi tau. Sebabnya alam ni dah lama rancang, cuma kita je yang lalai. Dapat something?